Saya sebagai Tok Ngulu Kampung Cawangan Pasir Badak ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada NGO Muslim Malaysia kerana sudi menagihkan bantuan dapur sebanyak 10 keluarga. Dengan ini dapat meringankan sikit pada keluarga-keluarga dan 10 keluarga ni. Nak tanyalah Pak Habing. Pak Habing ni orang kalau kita tengok memang orang kaki tu kayak tak ada, dua-dua belah tak ada. Disebabkan nyakit ke apa dia? Kecil mana? Berapa lama dah ni maknanya tak ada dah lah. Tak ada ni 8 tahun. 8 tahun. Maknanya masa mula-mula kena potong tu mesti sikitnya kan? Dok memang. Merah tu bukan ni. Dua-dua. Tak sebelah dulu. Sebelah dulu. Sebelah mana dulu? Belah kiri tu. Belah kiri dulu. Lepas tu belah kanan pula. Belah kanan lah. Maknanya atas pada lutut. Yang kedua pun memang atas pada lutut. Atas lutut. Buang kaki tu. Rupanya racun dia duduk kat kaki. Buang kenapa? Maknanya bila dah buai dua-dua ni tak ada gapo lah. Tak pernah masuk hospital dah. Alhamdulillah lah. Tengoklah. Kan ketentuan dia dah. Dak, kita kena reda terima dengan seadanya. Allah Akbar. Tadi maknanya bermulanya daripada jantung lah. Ni kalau tak kerja bypass. Berapa lama dah tu hak jantung tu berapa lama? Bateri seputih. Buat dengan bateri ya dah. Allahu Akbar. Gagah. Lepas tu ni makan minum semua agak kau anak-anak lah pagi. Lepas tu ni Pak Abing tak ada JKM, boleh JKM? Ada. 3 ada lah. Oh lah boleh lah. Alhamdulillah ada sikit-sikit. Alhamdulillah kita telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 10 keluarga di Kampung Cawangan Hulu Besut ini. Jadi saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana yang mana telah menyumbang kepada kami dan percayai kami dalam membantu golongan-golongan yang memerlukan di luar sana. Jadi teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazal ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan jua. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk program Ziarah Mahabbah hari kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.